Nurul Amanda merupakan murid tahun 5 yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Haji Kelali Semerai. Pada tahun 2024, Nurul Amanda telah mengenali Nadi Pekan Asajaya dan mengikuti aktiviti yang dijalankan di Nadi. Sebelum ini, Nurul Amanda tidak mempunyai ilmu pengetahuan berkenaan dunia robotik, mikrobit. Dengan menyertai program Smart Services Nadi Tini Tercis, ia telah menjadi titik perkenalan dalam dunia robotik. Sepanjang menyertai program Tini Tercis, Amanda telah mempelajari asas-asas koding melalui website MakerCode Microbit. Berkat kesungguhan dan kerajinan adik Amanda dalam mengikuti kelas telah membuahkan hasil dengan mengikuti bootcamp Tini Tercis peringkat negeri Sarawak sebagai wakil Nadi Pekan Asajaya.